Jadi, kita juga mengambil kira apa yang membimbangkan seseorang itu. Jika dia kata, contohnya, semasa membongkok ke hadapan, dia rasa sakit, maka kita akan perhatikan bagaimana dia membongkok. Sebagai contoh, di sini kita juga boleh lihat. Jadi bila kita tundukkan kepala, semasa membongkok kepala sedikit ke tepi, kita boleh lihat kenapa ini berlaku. Jadi, semasa pergerakan, kepala bergerak ke depan secara simetri, kemudian ia sedikit beralih ke tepi sini. Mungkin panjang otot-otot ekstensor yang berbeza. Mungkin juga pergerakan sendi yang berbeza. Semua ini kita akan kenal pasti dan tentukan semasa proses rawatan. Mungkin bahagian atas otot ini meregang dengan cara yang berbeza. Maksudnya di sini, pergerakan berlaku secara sama rata. Semasa pergerakan seterusnya, kepala perlu sedikit dicondongkan ke sisi supaya pergerakan boleh diteruskan. Terutamanya jika perkara ini mengganggu seseorang, kita akan mengambil kira perkara ini semasa proses rawatan. Jadi, apabila berbaring menyiring, kita mendapat akses serentak kepada kumpulan otot yang terletak di antara tulang belikat dan tulang belakang. Di sini, kita boleh merawat dengan baik otot trapezius bawah, trapezius tengah, bahagian atas otot trapezius dan otot rhomboid. Bekerja untuk meningkatkan pergerakan tulang belikat malah memberi kesan kepada sendi costotransversus serta meningkatkan pergerakan tulang rusuk relatif kepada tulang belakang. Tetapi yang paling penting, di sini, dalam posisi ini sangat baik. Kita boleh merawat seluruh kumpulan otot leher sisi ini bermula dari trapezius, di sini, dari semua arah. Otot trapezius kita boleh rawat. Di sini adalah paksis scapula. Terus, bermula dari situ, di sini, di bawah otot trapezius. Tepat di tempat ini, terletaknya otot infraspinatus. Jika, sebagai contoh, seseorang mempunyai masalah dengan bahu, dalam posisi ini juga, kita boleh merawat otot infraspinatus dan otot supraspinatus. Supraspinatus maksudnya selepas itu, leher itu sendiri. Ini adalah akses yang sangat baik kepada otot-otot leher. Di sini di atas kita ada otot trapezius. Lapisan paling atas ini juga terlibat dalam penstabilan leher, dalam mengekalkan kedudukan leher dan kepala. Di bawahnya, terdapat lapisan yang lebih dalam. Maksudnya, jika kita, lihat sini, jika kita perlukan otot-otot berada dalam sedikit ketegangan, jika kita akan meregangkannya. Katakanlah, jika kita ingin menggunakan teknik-teknik fasia yang berbeza, ya, di sini kita boleh membiarkan kepala tergantung seperti ini. Jika kita perlu, sebagai contoh, melatih otot, menghilangkan titik pencetus, atau kita perlu melatih lapisan otot yang lebih dalam. Jadi, lebih baik mula bukan dari posisi di mana otot diregangkan, tetapi dari posisi seperti ini. Di sini, lebih baik letakkan tangan di bawah kepala seperti ini apabila ia lurus. Kerana jika ia bengkok, sedikit sebanyak akan menyebabkan ketegangan pada otot leher. Atau, jika tangan tidak boleh, pergerakan tidak mengizinkan, boleh letakkan bantal. Dan di sini, kita mendapat akses kepada semua otot leher ini. Di sini kita boleh urut, mula-mula urut otot trapezius dari sini. Kita mula di sini, kita terus cari bahagian yang lebih sakit, kawasan yang tegang, di sini, di mana sudut belikat. Di sini kita jumpa permulaan otot yang mengangkat belikat, otot yang mengangkat belikat. Hampir dalam semua sindrom sakit secara umum, dalam semua proses patologi, dalam semua osteokondrosis, dalam apa-apa gangguan leher, otot yang mengangkat belikat terlibat. Sebab itu kita memang perlu urut bahagian ini. Selalunya ia sama ada tegang atau sudah menjadi fibrotik, penuh dengan tisu penghubung. Kadang-kadang juga ia boleh berbunyi berkeriut dan terasa seperti bergolek apabila disentuh. Di sini, kita boleh bahagikan ia kepada 3 bahagian. Bahagian pertama ialah kawasan yang terletak di sini, betul-betul bersebelahan dengan sudut belikat. Di sini, kita urut bahagian ini, maksudnya, kita urut dari pelbagai sudut dari sisi. Begitulah caranya. Boleh dikatakan dari sisi tulang belakang. Pada sudut ini, di sini kita akan jumpa kawasan yang sakit. Di sini juga, kita boleh urut pergerakan otot trapezius
yang menutupi otot pengangkat belikat di bahagian atas ini. Kita seolah-olah menggerakkan trapezius ini relatif terhadap otot pengangkat belikat. Maksudnya, pergerakan ini juga perlu kita nilai. Jika ia terhad, kita perlu pulihkan dari sebelah lain. Maksudnya, pada otot pengangkat belikat yang sama, kita urut dari sebelah sini pula. Kemudian, secara serentak dari kedua-dua belah, kita boleh lakukan tekanan seperti ini. Jika terdapat titik pencetus di situ, tekan dan tahan. Kita juga boleh lakukan begitu, tetapi pastikan ia masih boleh ditahan. Dari atas juga pada sudut yang berbeza. Maksudnya di sini, kita boleh mencari pelbagai kawasan yang sakit, kawasan yang keras. Semua ini perlu diurut. Dan dengan cara begini, inilah tempat permulaan otot yang mengangkat skapula dari sudut skapula. Begitulah kita dan kita mendiagnosis pada masa yang sama dan terus mengurutnya. Bahagian tengah ini, semua ini terletak di bawah trapezius. Bahagian tengah, ia sering juga mengalami sedikit fibrosis. Tempat ini, anda mencari kawasan yang bermasalah dan mengurut kawasan tersebut. Dan bahagian atas itu, bahagian yang di sini, ia melekat pada 4 tulang belakang atas, biasanya ia lebih nipis. Tetapi di situ juga, kadang-kadang ada kawasan yang sakit, tetapi di sini semuanya berdekatan. Ia sudah terletak berhampiran dengan otot skalin dan di belakang itu adalah bahagian lain otot kemanjang leher, iaitu otot semispinalis, otot splenius, kemudian otot trapezius itu sendiri. Jika kita perlu merehatkannya sedikit, mengurangkan ketegangan dan tarikan di dalamnya. Di sini kita boleh gunakan sesuatu supaya kita dapat sedikit. Tangan meluncur. Inilah semua bahagiannya. Tak perlu banyak minyak di sini. Cukup sedikit sahaja. Hanya perlukan sedikit supaya ada sedikit gelinciran. Boleh gunakan bahagian tangan ini, kita buat begini, supaya ia meluncur sedikit. Tetapi tidak terlalu banyak. Dan di sini, kita mulakan dengan memberi tekanan, menekan tisu dan perlahan-lahan ikut arah serat. Dalam situasi ini, kita buat pergerakan seperti ini. Dan di sini, pada sudut yang berbeza, kita boleh mula dari tulang belikat, kita buat pergerakan seperti ini. Maksudnya, kita secara serentak mengurut fascia, otot trapezius itu sendiri dan pada masa yang sama memberi kesan pada kawasan di mana fascia otot trapezius berada bersebelahan dengan fascia otot yang mengangkat belikat di sepanjang tulang belikat. Jadi, ini adalah kawasan ini, serentak, juga di bawah otot trapezius. Di sini terletaknya otot supraspinatus, di mana kadang-kadang terdapat kawasan ketegangan, titik pencetus, pada sudut seperti ini, di sini. Kita memberi kesan sedikit dari depan pada otot trapezius di bahagian ini. Kemudian bahagian ini juga, ia perlu diurut dengan cukup baik. Agak kerap perlu dikerjakan, maksudnya di sini sendiri, di atas otot trapezius, antara otot trapezius dan otot-otot yang lebih dalam di bawah trapezius. Di sini kita ada otot semispinalis, otot splenius kepala, otot splenius leher, maksudnya di antara otot-otot ini. Selalunya juga terdapat kawasan ketegangan dan tekanan di sini. Jadi penting bukan sahaja untuk mencari kawasan yang sakit pada otot itu sendiri, tetapi juga di antara otot-otot tersebut.